baseline yang Nabi SAW tinggalkan sebagai pesanan untuk kita yang boleh kita ambil kira ialah Nabi SAW pernah sebut, di antara perkara yang dipesankan oleh sekalian Nabi dan Rasul zaman berzaman dalam pengetahuan mereka semua dan hingga ke zaman kita ialah fa'ilam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau dah tak ada malu, buatlah nak buat apa pun. Negara kita berdiri atas 5 tiang. Satu tiangnya patah, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Itulah benda yang kita banggakan zaman berzaman kerana bangsa Melayu, rakyat Malaysia adalah orang yang terkenal dengan budi bahasa, sopan santunnya. Kalau kita lihat kepada daerah yang mungkin orang tak nampak dari segi agama, macam tarian Zapin. Boleh ke nak menari tarian Zapin? Kalau tanya kan, terutamanya bagi kami yang duduk sebagai orang kata diaspora Melayu ni, anak-anak kami tak ada budaya. Kalau kami nak ajar anak kami menari supaya ada Melayunya, sebab dia tak mungkin akan menjadi Irish. Kan? Dia mungkin berbahasa Inggeris tapi dia tidak mungkin menjadi Irish. Dia perlu ada budaya. Kalau dia tak ada budaya, bahasanya tak cantik dan sebagainya lah. Zapin tu sendiri ada beza di antara Zapin ketika dia dipersembahkan oleh penari lelaki dan penari perempuan. Penari perempuan kepitnya lain. Penari lelaki kepitnya lain. Kerana walaupun sedang menari, walaupun ada hadis yang menyatakan tentang soal menari ke di khalayak itu kita maklum, tapi orang dulu-dulu bukan tak tahu benda tu. Ketika perempuan menari Zapin, sopan santunnya terselah kerana dia ambil kira benda-benda yang halus budi tu. Orang lelaki pula bila menari Zapin tu ada pembawaannya, tetapi sopan santun, budi bahasa tu hilang. Maka dari aspek kenegaraan pun, negara kita retak atau patah tiang kelimanya tu, kesopanan dan kesusilaan. Lalu lahirlah bahasa-bahasa komunikasi yang kesat. Orang selalu cakap pada saya, "Ustaz, janganlah baca bahagian komen tu, lantakkan aja dia orang." Kalau saya fikirkan keselesaan saya, memang saya tak baca, memang sakit hati bila baca. Tetapi di ruangan komen itulah perkembangan realiti sebenar masyarakat. Saya membaca komen dari tahun 1997 sampailah 2025 dan kita nampak pattern dia. Asas yang dari segi agamanya pula, Nabi SAW kata, bila malu dah hilang, undang-undang ke, peraturan ke apa ke, dah tak jalan. Akhirnya Nabi kata, buatlah apa nak buat. Jadi saya fikir malu itu perlu dipertimbangkan, diwacanakan. Dia datang daripada rumah, dia datang daripada sekolah. Kami di sekolah yang mengoperasikan sekolah dalam kerangka pendidikan karakter, nak menyampaikan nilai malu tu kepada anak-anak muda sangat susah. Pada bahagian yang mana? Bukan pada bahagian dalil, bukan pada bahagian fakta, cerita sahabat dan sebagainya, bukan dari segi amali yang nak dilatih, tetapi di bahagian tengah, iaitu reasoning. Kenapa malu itu penting? Malu itu ada di mana? Sebab malu itu bila ada, sebelum datang hukum, sebelum datang undang-undang, sebelum datang apa sahaja, dia sudah menjadi pengawal diri. Ini menjatuhkan maruah saya.